untuk kita semua ini faham bahawa kita sedang berperang dengan propaganda jahat daripada pihak musuh. Jadi ingat, sekiranya tuan-tuan nampak dalam komen yang pelik sangat ini, yang kita pun heran, ini bukan daripada grup kanan, ini juga bukan grup daripada kiri. Mereka ni grup mana? Mereka inilah yang sedang memecah belahkan kita, tuan-tuan. Hari ini, setiap waktu ketika mereka berada di atas kapal, satu pun ciapan ataupun Facebook dan TikTok dan IG mereka bercakap berkenaan Israel tak diturunkan. Jadi kita tahu bahawa perang ini mesti ada perang yang kena dengan komunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Komunikasi. Kita juga, tuan-tuan, tak mampu berbuat sesuatu kalau kita tak gerakkan seluruh komuniti. Kita tak